Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Hari ini kita dikunjungi oleh sahabat-sahabat daripada kumpulan Muslimah Masjid Al-Ansar, Bandar Meru Raya, Ipoh, Perak. Dari Ipoh, selamat datang ke sini. Naik apa hari ini? Bas. Allah, cantik-cantik orang Ipoh. Begini, kita menyambung perbincangan semalam, iaitu kisah bagaimana ingin mencuri hati. Dan kita akan bincang curi hati ni secara lebih buka sikit. Bukan kepada remaja. Semalam kita bincang banyak pada remaja. Hari ini apa-apa soalan nak tanya, tanya je lah. InsyaAllah. Dan pada pagi yang indah ini juga, saya harap penonton di rumah kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Kerana ini adalah salah satu rancangan yang kalau 20 tahun lepas, kita tak terfikir. Kita tengok televisyen, ada kartun pagi-pagi. Kan? Ada rancangan-rancangan hiburan pagi-pagi. Tapi Alhamdulillah, sejak media masa mengalami Islamisasi, tak pernah kita sangka rancangan Tanyalah Ustaz ni boleh wujud. Dan kita tengok dapat penonton yang ramai. Dan kita doa rancangan ini kekal hingga ke akhir zaman. Kita doakan semua penerbit, semua kaki tangan kru, Allah Ta'ala pilih mereka untuk bersama Rasulullah di akhirat nanti. Kerana ini salah satu sifat Rasulullah, iaitu tabligh. Dulu tabligh, sekarang kita panggil sistem komunikasi. Salah satunya menggunakan teknologi, iaitu television. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana media masa pada hari ini berjaya mencuri hati penonton. Masya Allah. Ramai penonton tengok. Dan dia curi hati penonton, bawa pulang kepada Allah, kepada Islam. Besar pahala. Siapa yang mula-mula mencetuskan idea untuk buat rancangan Tanyalah Ustaz. Dan nama rancangan Tanyalah Ustaz, kita bincang bagaimana untuk mencuri hati manusia kembali kepada Allah. Silakan kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Saimah binti Muhammad Nur ingin minta Ustaz beri satu penjelasan kenapa dan bagaimana kita nak menangani masalah stres dan kemurungan di kalangan remaja masa kini. Oh, terima kasih. Sama-sama. Subhanallah. Remaja ada kalanya stres, ada kalanya kemurungan. Bukan remaja je. Mak remaja pun stres. Bapa remaja pun stres. Betul tak? Tapi macam mana kita nak memenangi hati mereka? Yang pertama, tak lain dan tak bukan, kita kena ingat. Kenapa stres? Allah SWT berfirman, La in syakartum la azindannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah. Sesiapa yang bersyukur, Allah, kami akan tambahkan nikmat. Barang sesiapa yang kufur, Allah akan azab dia dengan azab yang amat pedih. Allahu Akbar. Azab yang amat pedih ni, tak perlu kita berada di alam barzah. Alam barzah setiap saat dan ketika kita akan dipukul dan diseksa. Dipukul dan dipalu. Beribu tahun sampailah ke hari kiamat. Belum seksa ni bukannya perlu duduk di alam neraka. Duduk dalam neraka. Tak. Seksa zaman moden ketika kita masih hidup ini adalah stres. Stres ni sakit kat dalam ni. Sakit kat otak. Stres. Sebenarnya dia sedang diazab oleh Allah. Bawa kereta besar, stres.
Sebab tengok kereta sebelah lagi besar. Dia dah bawa kereta besar, dia tengok ada kapal terbang lalu. Stres, kenapa aku tak ada duit beli kapal terbang? Betul. Tapi kalau dia bersyukur, walaupun dia berjalan menggunakan kaki palsu, dia sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, ada kaki palsu, boleh lagi berjalan. Sedangkan ada orang yang terbaring bertahun-tahun. Allahu Akbar. Ingat, bersyukur akan jadi lapang dadanya. Orang yang tidak bersyukur, dia stres jiwanya. Balik pada remaja. Bagaimana kita nak curi hati remaja? Ajar konsep syukur. Kerana tu kita kena bawa pergi rumah orang-orang tua. Kerana tu kita kena bawa pergi hospital. Tengok orang-orang yang kemalangan. Tengok kaki dimasukkan besi dalam-dalamnya. Ada kepala diskru dengan besi. Allahu Akbar. Ni, alhamdulillah, kamu selalu curi-curi bawa motor ayah. Alhamdulillah, berapa kali kamu curi motor ayah, masih selamat lagi. Tengok, ni dah jadi macam ni. Nak jadi macam ni? Tak nak ayah. Jangan mencuri. Bawa motor ayah lagi. Syukur Allah selamatkan kamu. Tu caranya. Ajar dia. Dan kalau dia kemurungan, bawa remaja ini buat kerja amal. Bagi gelandangan makan, bagi orang tua-tua makan. Sebenarnya dia akan berfikir, kemurungan tu akan terubat bila dia berbakti pada manusia yang lain. Ada treatment, pakar-pakar, psikologis, mereka memberi kucing, memberi binatang ternakan untuk ni bagi makan. Saya pernah bantu satu kes stres ataupun kemurungan yang melampau sehingga dia terkena penyakit bipolar disorder, skizofrenia, halusinasi, cakap seorang diri dalam bilik. Dia ramai kena. Saya cuma bawa dia pergi bantu gelandangan makan malam. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Lepas tu, saya nampak dia tengok kucing yang tempang dan berkurap. Dia ambil kucing tu, dia cakap dengan kucing. Saya pun tengok. Saya doa, ya Allah, dah sampai tahap macam ni pun remaja ni, orang kata gila. Tapi, dia ada simpati pada kucing kurap. Kita yang sehat ni, kita terajang kucing. Dan saya kata tak apa. Kita bawa kucing ni pergi jumpa doktor boleh? Dia kata, nak. Bawa. Dan bila dia bawa, dia rawat. Kucing tu sampai hari ni sihat. Dan Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil, mungkin berkat doa kucing itu, pada manusia membantu dia, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit skizofrenia bagi kanak-kanak, bagi remaja yang kena penyakit ni. Allah, itu alternatif cara untuk kita tarik dia keluar daripada dunia kemurungan kepada dunia yang lebih nyata. Dan kita takniahkan dia. Takniah, kamu baik, kamu hebat, kamu ni. Jangan biar dia lama duduk dalam bilik berkurung lebih daripada 3 hari, tak boleh. Ini salah satu teknik bagaimana untuk menarik, mencuri hati remaja yang terkena skizofrenia ataupun kemurungan ataupun stres. Stres kita ajak syukur, kemurungan kita ajak mereka bercampur dengan manusia lain. Supaya dia dapat fikir betapa bertuahnya dia. Ada putus cinta sekali macam mana pun, rasa terseksa sekali. Mereka ni kebanyakannya ada yang genius. Kan? Tapi disebabkan ejekan kawan-kawan, tersalah jawab soalan pun, dia jawab salah, markah bukan tak dapat cemerlang, dapat A+. Cuma markah dia 90. Dia tak dapat lagi 10 markah, dia stres. Sehingga dia salahkan diri dia. Kenapa aku tak dapat jawab soalan macam tu? Kita kena natural. Sebab naturalkan dia. Nak naturalkan dia, nak bagi dia tenang,
banyakkan bersyukur. Abang dah dapat markah 90. 10 je lagi tak dapat. Tak apa bang, tenang. Allah Tuhan yang Maha Adil. Allah akan bagi 10 tu lagi. Mungkin dapat 100 selepas ni. Okey, ini salah satu teknik. Saya rasa penonton-penonton di rumah ni first round, baru round pertama, sebab soalan ni berkaitan dengan remaja. Saya terpaksa sembang cerita terangkan panjang dan lebar. Saya harap penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kita akan sambung perbincangan selepas ini. Curi hati. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih pada penonton di rumah kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Ceria suara waipoh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang indah ini, saya doakan penonton di studio, penonton di rumah, Allah curahkan rahmat ke dalam rumah anda semua. Di mana saja anda berada, anda menonton di kedai, Allah curahkan rahmat pada diri anda dan pada mereka yang hadir dalam kedai. Makan, sarapan dalam kedai. Kalau anda di hospital, Allah curahkan rahmat di ward anda dan juga di hospital tersebut. Rahmat Allah itu luas. Dengan syarat, kita kena banyak bersyukur. Alhamdulillah. Saya rasa terjawab dah soalan pertama. Bagaimana untuk mencuri perhatian, mencuri hati remaja yang terjebak dengan masalah keburukan dan stres. Stres, banyak syukur, bawa jumpa orang-orang yang sakit ataupun yang lebih rendah daripada kita supaya kita dapat ni. Yang kedua, keburukan, kita kata banyak membantu dan bergaul dengan manusia yang lain. Wallahu alam. Ada soalan lain, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati binti Syarif ingin mengajukan soalan. Adakah kerana teknologi yang semakin maju ini menyebabkan ramai remaja terlibat dengan pelbagai masalah? Sekian, terima kasih. Terima kasih Hajah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsira. Tuan-tuan, adakah disebabkan media masa pada hari ini menyebabkan remaja-remaja ni dia jadi macam tu? Kan dia terjebak dengan masalah-masalah sosial. Dia hilang fokus. Jawapan dia ya. Ya, remaja memang dia nak cuba banyak benda. Dia ada Facebook, gambar, sebar dalam Facebook. Dia nak dapat like, tiba-tiba orang yang like tu handsome. Handsome lagi daripada Zul Arifin. Oh, kenal kau? Ingat tak kenal? Handsome lagi daripada Syaruhan. Bawah sikit Hitrik Roshan. Kan? Atas sikit dari saya lah. Alhamdulillah. Bila dia like, anak dara kita dia like, handsome-nya orang ni. Handsome-nya. Padahal gambar tu, gambar tipu. Lepas tu, berkenalan. Mana boleh Hitrik Roshan cakap bahasa Melayu, kunyit. Tapi dia percaya. Lepas tu dia ada goda tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyebabkan apa? Nak bertemu. Bila bertemu, takut berlaku zina. Saya dah terangkan semalam macam mana pertemuan tersebut dia buat atur secara sulit. Kerana tu bapa, jangan terlalu keras. Kau belajar. Kau jangan bercinta-cinta. Tak boleh macam tu. Kita kena tegas, bukan keras. Boleh kalau nak bercinta dengan syarat ayah nak kenal lelaki tu. Dengan syarat mak nak jumpa lelaki tu. Itu kaedah dia, bukan tegas. Jumpa lelaki tu, kenal, tangkap gambar, dapatkan maklumat, telefon keluarga lelaki tu,
anak kamu ni nak bawa anak saya keluar. Kamu izin tak? Kamu tahu tak? Kan? Nak balik pukul berapa? Kamu jangan balik lewat. Kamu janji macam ni. Macam tu kaedah dia. Bagi alternatif. Kamu jangan pegang tangan anak pakcik. Lebam biji mata kamu. Bukan macam tu. Kamu pegang tangan. Hukum dia haram. Pakcik tak nampak. Tapi siapa nampak? Allah nampak. Macam tu kan seronok. Jangan duduk rapat-rapat. Kan? Kalau berpacaran, bapak nyanyi lagu tu pula. Jangan tunggu lama-lama. Ni kaedah berhadapan dengan remaja. Media masa pada hari ini dia ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, macam-macam. Mereka ni remaja, dia menagih perhatian, menagih pujian. Tapi kalau mak dan ayah selalu pujian, anak tak terhegeh-hegeh nak dapat pujian di luar. Tidak terkinja-kinja untuk mendapat perhatian daripada media massa yang ada pada hari ini. Tak salah ada media massa. Tak salah media massa. Yang salah apa? Penyalahan guna. Dia salah guna media massa. Akhirnya menimbulkan pelbagai masalah. Saya cadangkanlah mak dan ayah balik pada kaedah Islam. Bangun pagi, solat subuh. Pas solat subuh, betul niat. Pergi sekolah kerana Allah. Pergi kampus kerana nak gembirakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah ni means, maksudnya gembirakan Allah. Selagi tidak bercanggah dengan syariat, itu adalah ibadah. Nampak? Kita melayan suami kita, ibadah untuk gembirakan Allah. Adik pergi sekolah untuk gembirakan Allah. Belajar rajin-rajin, Allah gembira tau. Macam tu. Maka kemudian bercita-cita dalam diri anak-anak remaja kita, anak kita, untuk jadikan mereka hafiz Al-Quran. Tak dapat jadi hafiz, jadi habis pun tak apa. Jadi habis ngaji Quran. Hari dia anak-anak ramai dapat 5A, 10A. Tapi Quran tak pandai mengaji. Allahu Akbar. Kita lupa anak itu anugerah daripada Allah dan juga amanah daripada Allah. Jadi kita bagi alternatif, bagi dia guna Facebook, bagi dia guna Twitter, tapi jangan salah guna. Sebab kita dah masukkan daripada kecil, Allah Maha melihat. Wallahu alam haja. Wallahu alam. Banyak sebab, banyak jawapan. Tapi saya bagi jawapan yang tidak pernah ustaz-ustaz lain gunakan jawapan tersebut. Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Saya Tuan Alifah binti Arifin ingin bertanyakan soalan. Adakah kerana ramai pengguna laman sosial sekarang yang postkan gambar mereka bersama, lebih-lebih lagi yang baru berkahwin, menyebabkan ramai remaja di luar sana ingin berkapal? Terima kasih Ustaz. Oh ya Allah. Saya pun selalu juga post gambar dengan isteri saya. Sambut anniversary. Oh, ada juga orang kutuk. Ustaz ni menunjuk lah. Kadang-kadang kita bercuti, tak gambar. Itu bukan menunjuk, Yam. Itu syukur. Jangan kufur nikmat. Itu juga boleh jadi contoh. Tapi bukan waktu bercium. Cium ini tangkap, cium pipi lah. Cium pipi. Itu boleh mengundang gairah. Tapi sekadar tunjuk, bagi makan kat isteri, suap. Tak. Tidak mengundang gairah. Itu mengundang contoh. Saya pernah dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, kita buat kursus bagaimana ibu-ibu ini pasangan yang dah lama kahwin untuk menyemarakkan kembali cinta mereka, dan mengelakkan perceraian. Saya ajar sunnah Rasulullah SAW minum di gelas yang sama pada apa? Pada bekas bibir yang Aisyah minum, isteri dia minum. Kan romantik, suap isteri, suap
suami. Itu kaedah. Jadi banyak kaedah lain. Tapi boleh post. Yang jadi masalah, hari ini remaja tanpa ada media sosial pun mereka memang ada naluri untuk disayangi dan menyayangi, dicintai dan mencintai. Dan kalau mereka berkapal, bukan disebabkan media sosial. Sebab media, pengaruh rakan sebaya. Kadang-kadang tengok drama pun hari ini. Kan? Bapa mentua engkau bakal imamku. Macam-macam tajuk. Security guard imamku. Allahu Akbar. Macam-macam tajuk drama hari ini. Bukan saya kenakan orang, tidak. Tapi maksud saya, banyak sangat cerita-cerita dalam masyarakat kita. Kan? Tak ada tunjuk cerita perjuangan untuk hidupkan daripada miskin jadi kaya. Itu yang mempengaruhi remaja hari ini. Tercuri hati dia untuk bercinta. Perasan lebih. Anak ni sikat rambut setengah jam. Dah, tuan-tuan dan puan, kita berhenti berehat seketika. Yang ke mana-mana kekal bersama Tanya Ustaz. Biar tahu, kita kembali selepas ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jutaan terima kasih dari saya kepada penonton Tanyalah Ustaz. Ingat, penonton Tanyalah Ustaz sebenarnya bukanlah rancangan hiburan, tetapi rancangan agama yang menghiburkan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, agama sentiasa mencuri hati manusia dengan hiburan. Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan hati kita, mencuri hati kita dengan ayat-ayat bercerita tentang pahala dan syurga. Nak masuk syurga tak? Alhamdulillah. Salah satu syarat nak masuk syurga, mesti mati dulu. Sekarang saya tanya, siapa nak mati? Oh, tak ada seorang pun nak jawab. Ya Allah. Tuan-tuan, kalau boleh kita nak hidup 1000 tahun lagi. Ingat tak satu nasyid? Nasyid ni tuan-tuan, kalau kita dengar, oh ya Allah, kita pun rasa terhibur dan tercuri hati kita untuk beribadah. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Dalam merah, suara merdu. Tuahnya orang kumpulan muslimat Masjid Al-Ansar, Bandar Meru Raya, Ipoh, Perak. Sedap suara. Ada suara musabaqah, ada suara penyanyi nasyid, ada suara zianazin. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi sebelum kita berhenti, kita dah banyak belajar tip bagaimana untuk mencuri hati remaja supaya cintakan Islam, mencuri hati remaja, menghidupkan agama Islam secara syumul dalam diri mereka. Betul? Ada yang bermasalah kemurungan, ada masalah stres, ada masalah macam-macam. Penyalahan guna media sosial. Betul tak? Dan budaya couple. Kita boleh bagi mereka berkapal dengan syarat tidak melampaui batas. Dan hati-hati jenayah daripada masalah ni, ada berlaku jenayah rogol. Ya Allah. Kadang-kadang media sosial ni boleh menyebabkan seseorang tu berlaku sumbang mahram. Bapa sendiri, pakcik sendiri, pak usu sendiri, pak long sendiri. Sebab dia tengok anak kita post gambar-gambar tak senonoh sangat dalam media sosial. Geram, dia berlaku zina. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Dah, terus kita buka pada soalan. Silakan kalau ada soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmah binti Arifin ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz. Bagaimanakah cara yang paling berkesan dan baik bagi seorang ibu mencuri hati anak remajanya yang degil? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Bagaimana nak curi hati anak yang degil? Anak degil sebab apa? Agak-agaknya tak cukup iman, tak cukup kasih sayang, tak cukup perhatian. Macam mana nak bagi anak kurang degil? Iaitu bagi perhatian. Perhatian, pujian, pelukan, pendidikan, agama, akhlak, bentuk akhlak dia. Jangan tekan sangat akademik. Sahabat saya baru pulang daripada Jepun. Masya Allah. Dia mengkaji sistem pendidikan di Jepun. Jepun dah mula hantar anak-anak ke sekolah masa umur 4 tahun. 5 tahun dan tahun ke-6 masuk darjah 1. Bila dia kaji 4 tahun, 5 tahun pergi ke sekolah, apa yang dia belajar? Dia belajar tentang akhlak. Pergi ke sekolah bawa brus gigi, ubat gigi. Tahun 5 tahun pergi ke sekolah bawa gayung, bawa ubat cuci lantai, cara mop lantai. Subhanallah. Kalau sekolah tadika, mak balik sekolah kat kita lah ni. Kau buat apa kat sekolah? Cikgu ajar apa hari ni? Cikgu suruh mop lantai, cuci tandas. Aku bayar yuran mahal. Ini sekolah makan. Betul tak? Pergi sekolah, mak tanya, bagi sekolah tadi makan apa? Tapi bangsa Jepun yang jauh lebih maju, dia ajar remaja curi anak dia dengan akhlak. Kadang-kadang kita masuk tandas awam, tengok melingkau je benda tu kan. Comot, conteng apa semua. Lupa nak pam, salah guna, vandalism. Tapi bangsa Jepun dah ajar daripada kecil cara melintas jalan raya, akhlak. Curi perhatian hati anak kita yang degil, melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Itu yang dilakukan bangsa Jepun. Sepatutnya dilakukan oleh orang Melayu dan juga orang Islam. Baik Islam daripada kecil dah ajar macam tu. Curi. Dan seterusnya bagi penghargaan. Anak ni bagi penghargaan. Lepas penghargaan, kalau dia salah, kita boleh hukum. Dan seterusnya, periksa dengan siapa dia berkawan. Periksa dengan siapa dia, kenapa dia jadi macam tu. Guna satu tip nak curi perhatian anak-anak degil. Mak minta maaf nak. Kalau mak salah cara didik kamu. Mak minta maaf nak. Kalau mak tak sempurna untuk kamu. Mak tak kaya. Mak orang susah. Jadilah orang yang rendah diri. Sehingga rendahkan diri kita kepada anak kita. Baru terkesan dalam hati. Dia degil sebab silap-silap maknya pun degil. Dia degil sebab bapaknya pun degil. Jadi ubah teknik kita. Jangan asyik marah. Kita rendahkan diri pada Allah. Mungkin kita degil dengan Allah. Allah, kita ni dahlah kurang bersyukur. Banyak punca anak degil. Masa mengandung, kita marah. Mengandung lagi, malu nak ambil cuti. Awal tahun hari tu baru bersalin. Ni dah mengandung. Hujung tahun dia bersalin lagi. Aku ni kerja makan gaji. Macam mana? Beritahu suami. Suami kata gugurkan. Gugurkan. Aku tak nak anak ni. Wallahi, anak ni bila lahir, dia memberontak dengan ibu dan ayah dia. Na'udzubillahi min zalik. Mak dan ayah,
Jangan gugurkan anak. Itu rezeki daripada Allah. Jangan kamu takut miskin. Jangan kamu takut lapar. Setiap anak yang lahir itu ada rezekinya. Dah. Tengok cerita zaman dulu. Anak 9 orang. Satu kisah saya kongsi. Anak 9 orang hidup susah, tidur di bangsal. Tak ada rumah. 9 orang, 6 orang anak jadi doktor. InsyaAllah saya tengah jejak langkah untuk bertemu dengan makcik ni untuk diinterview. Makcik ni dah tua dah. 90 tahun dah. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya rasa rendah ni. Rasa terjawab soalan tu. Ada soalan lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Rubiah binti Ishak. Saya ingin bertanya satu soalan pada Ustaz. Bagaimana cara untuk mengambil hati sahabat yang telah kita sakiti? Sekian, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah, cantik soalan ni. Soalan ni, bagaimana kita nak tarik perhatian, curi perhatian dengan, dia boleh pecah dua soalan. Orang yang pernah kita sakitkan hati dia, kan? Remaja kan selalu bergaduh sama sendiri, betul tak? Yang kedua, orang yang menyakitkan hati kita. Oh, cantik ni. Kan ada orang sakit hati kat kita kan. Apa tu? Dan kita pernah sakitkan hati orang. Di masa remaja ni, hidup dia, ya Allah. Masa tua pun bukan remaja ni pun memang selalu bergaduh. Kadang-kadang cara dia tegur tak betul. Kadang-kadang, dia ni macam endah tak endah pada kita. Betul tak? Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita guna satu tip. Tip itu adalah begini. Mula-mula minta maaf. Selalu minta maaf pada orang. Orang yang minta maaf bukan sebab dia salah, itu lebih mulia. Tapi, kalau dia dah buat salah, dia tak minta maaf, itu sebenarnya satu tindakan yang menyebabkan orang akan benci kita. Dan kita tak tahu kita buat salah apa. Ada kadang-kadang, kita tak minta maaf, kita tak tahu. Tapi kenapa orang ni masam di muka kita? Serius di muka, tak nak tegur, tak nak singgah, tak macam biasa. Awal-awal kita minta maaf. Ustaz, saya nak minta maaf macam mana Ustaz? Susah Ustaz. So, saya nak lalu, saya nak tegur, dia tak jawab. Bagi salam, tak jawab. Kan ada teknologi WhatsApp hari ni. Betul tak? Kita kan ada WhatsApp group, kadang-kadang ada orang keluar daripada group. Sebab terasa hati dengan statement kita. Dengan forward kita ke, dengan apa yang kita buat. Ada yang dia terluka. Susah kadang ada jenis orang sentap ni. Kejap cakap sikit, sentap. Ni bahasa orang moden, budak-budak hari ni. Jadi, paling bagus, kita hantar je minta maaf. Yam, kalau aku ada buat salah kat engkau, aku minta maaf. Remaja hari ni pula punya ayat lain. Engkau ni asyik tak nak tengok aku ke? Kau ada masalah dengan aku ke? Kalau kau ada masalah dengan aku minta maaf. Itu cara dia budak-budak hari ni. I'm sorry. I love you. Macam tu cara minta maaf. Jadi daripada lubuk hati yang paling dalam. Okey nah? Yang nombor 2, ikhlas. Ikhlas kena ikhlas masa minta maaf. Yang seterusnya, nak curi hati orang yang pernah kita sakitkan hati dia selepas minta maaf, iaitu dengan berbakti. Jangan lupa berbakti pada mereka. Dia susah, tolong. Mana yang kita mampu. Allahu Akbar. Bila kita mampu, kita minta tolong, kita akan merendah diri. Masa kita mampu, kita Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya ni ialah selepas terima rawatan ni, dia kadang-kadang otak tu tak menentu kan. Jadi the best way sekarang, saya minta maaf kalau saya ada tersilap bahasa.
Lain kan cara minta maaf tu kan? Dan saya nak minta maaf lagi pada penonton yang ada dalam studio ataupun di rumah. Minta maaf. Selalu minta maaf. Berulang kali. Sampai orang tu maafkan kita. Ingat, dosa dengan Allah, minta ampun, Allah ampun. Dosa dengan manusia, kita kena minta ampun sama manusia. Apa-apa pun penonton di rumah, kita akan kembali selepas ini. Yang ke mana kekal bersama Tajalah Ustaz. Biar tahu, curi hati selepas ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih pada penonton di rumah kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah kita membincangkan topik curi hati. Bila kita curi hati manusia ni, kita mesti ada nilai minta maaf. Senang Allah. Rasulullah SAW bukan sekadar satu kisah. Allahu Akbar. Dalam peristiwa hijrah, Rasulullah SAW dikejar oleh Surakah. Surakah ingin memenggal kepala Rasulullah sebagai dapat ganjaran daripada orang-orang Quraisy. Macam-macam ganjaran, 100 ekor unta. Rasulullah berlari dengan tenaga yang tersisa. 53 tahun berhijrah kota Mekah ke kota Madinah. Pelbagai dugaan yang Nabi tempuhi. Apa berlaku ketika kepala Rasulullah sikit lagi nak dipenggal oleh Surakah yang memacu kuda dengan laju. Allah Ta'ala bagi bantuan, iaitu kaki kuda Surakah terpijak batu. Tercampaklah Surakah ke bumi, tapi Surakah bingkas bangun, ambil pedang, nak pancung kepala Rasulullah. Abu Bakar dah lari jauh. Bantuan Allah turun, kedua-dua buku lali Surakah ditelan dengan pasir jelus. Makin Surakah meronta, makin menjelus sampai ke paras pinggang. Rasulullah dah lari jauh ni, patah balik. Buka serban, baling serban. Wahai Surakah, sambutlah serbanku, biar aku tarik kau keluar. Abu Bakar yang dah lari jauh ni patah balik. Wahai Muhammad, bukankah orang ini nak memenggal kepalamu? Kenapa kau buat macam ni? Maka tarik. Masa tarik tu, Rasulullah tarik tu, bila dimarahi oleh Abu Bakar, Rasulullah pandang mata Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, memang benar dia nak penggal kepalaku. Tetapi bukankah dia juga umatku? Allahu Akbar. Betapa besarnya pemaaf jiwa Rasulullah boleh memaafkan orang yang nak bunuh dia. Bersusah payah Rasulullah dah tua tu tarik Surakah keluar. Abu Bakar terpukul, tertampar dengan jawapan ini. Dia terjelepuk, dia pun buka serban, dia baling pada siapa? Pada Surakah, tarik sama-sama. Bila Surakah dapat dikeluarkan, dapat diselamatkan, Surakah jatuh cinta dengan sifat sifat pemaafnya Rasulullah. Rasulullah tak marah pun. Akhirnya Surakah masuk Islam. Ada tak orang Islam sifat macam ni hari ni? Atau orang Islam suka bertelagah sama sendiri? Allahu Akbar. Pujuklah hati kita jadi orang yang pemaaf. Akhirnya orang yang bukan Islam pun boleh jatuh cinta dengan akhlak Islamiah kita. Ini dipanggil dakwah bil hal. Wallahu a'lam. Ada soalan lain, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kak Rosnani binti Basiran ingin bertanyakan satu soalan. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita mencuri hati suami isteri yang suka bertengkar bergaduh? Sekian, terima kasih. Apa ni soalannya? Suami isteri yang suka bergaduh, Ustaz. Ya Allah. Sedapnya suara, macam mana nak bergaduh kalau macam ni. Saya tak gaduh, Ustaz. Alhamdulillah, bertuah suami. Dapat isteri cantik, suara macam ni, Allah SWT. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Suami isteri selalu bergaduh. Kerana apa? Suami tak pandai curi hati isteri. Isteri tak pandai curi hati suami. Saya cuba ringkas mungkin. Ingat, bila suami berkahwin dengan kita, isteri, suami tak nak isteri dia jadi soleh.
Tak ada. Ingat, tak ada suami dalam dunia nak dapat isteri yang soleh. Mesti nak cari isteri yang soleha. Apa ciri isteri yang soleha? Mula-mula taat perintah Allah. Kedua, taat perintah suami. Tapi kebanyakan isteri hari ini, dia jadi soleh. Bangun tahajud malam-malam. Suami tepukkan tilam, bantal semua mana. Tak jumpa isteri. Suami baru lepas minum kopi janda. Cari mana isteri dia. Bangun-bangun dengan mata celik, tengok pocong depan. Tahajud, Allahu Akbar. Nabi beritahu dalam Islam, nak berpuasa sunat, kena minta izin dari suami. Itu simbolik untuk ibadah yang lain. Maka kalau nak puasa sunat, wajib minta kebenaran suami, maka sunat sebaik-baiknya sebelum ibadah malam, minta kebenaran suami. Atau penuhi kehendaki suami. Saya guna bahasa ringkas, minta maaflah pada semua yang mendengar. Suami suka isteri yang gatal. Ni mungkin suami tak terang, tapi inilah suami. Dia suka isteri yang gatal. Gatal dengan siapa? Gatal dengan suami. Itu cara nak curi hati suami. Dah tanya, saya jawab lah. Macam ni, nampak je suami, ini kadang-kadang penat. Suami hari Sabtu Ahad dah 5-6 kali jenguk kat bawah. Kita duk main dengan cucu. Suami makin tua, makin pekat santan dia. Macam kelapa tu. Gatal orang tua ni. Tak. Punca masalah hari ni, isteri, terlalu ramai isteri yang soleh. Pergi kelas duha, tahniah lah. Kan? Baguslah. Kuliah muslimat, pandai bersanji. Balik. Suami duduk kat rumah. Yang lambat balik kuliah hari ni. Yelah. Bukan macam awak. Muka dia. Pergi belajar agama, tapi akhlak dengan suami tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, minta maaf. Macam tu juga suami. Pergi masjid pakai jubah warna putih, serban warna putih, janggut warna putih, tasbih warna putih, tongkat warna putih, selipar warna putih, Myvi warna putih. Motor warna putih, kereta warna putih. Tapi kat tempat masjid, Allah pujalah baik. Kat rumah, kopi aku mana kopi? Kerang aku lempang. Rupa-rupa kat rumah, dialah harimau berantai 7 keturunan. Garang, cengih. Apa? Allah, ubahlah. Islam agama kasih sayang. Curilah hati dengan kasih sayang, insya-Allah anda akan berjaya di dunia dan akhirat. Curilah hati manusia untuk dipulangkan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kita curi hati manusia untuk hampir pada Allah. Curi hati dengan akhlak, curi hati dengan keindahan Islam. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkan dosa kami pada ibu dan ayah kami. Ampunkan dosa kami pada pasangan hidup kami. Ampunkanlah dosa kami pada anak-anak kami, ya Allah. Kalau kami gagal mencuri hati mereka untuk kembali kepadamu, ya Allah. Kalau gagal kami curi hati mereka untuk sujud kepadamu, ya Allah. Kalau kami gagal untuk mencuri hati mereka untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa kami. Sesungguhnya kami lemah, ya Allah. Kami hanya mampu jaga anak kami
sekadarnya ya Allah. Tetapi kami memerlukan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Depan kami jagalah. Tapi kalau belakang kami ya Allah, kami tak nampak ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami pun masih belajar untuk menjadi ibu dan ayah yang baik ya Allah. Tetapi sebaik-baik pemelihara Engkau ya Allah. Tuhan yang maha memelihara. Peliharalah kami dan anak-anak remaja kami, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami daripada melakukan dosa-dosa besar, daripada melakukan maksiat. Ya Allah, kami lemah ya Allah, kami perlukan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Tolonglah kami dalam membantu mereka, mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh wal musleh. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang soleh. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bakal memandikan jenazah kami, anak-anak yang bakal mengkafankan tubuh kami yang tua ini ya Allah. Anak-anak yang bakal mendoakan kami tenang di alam barzah ya Allah. Anak-anak yang bakal sentiasa mendoakan kebaikan, sentiasa bersedekah kepada kami, bersedekah atas nama kami ketika kami telah meninggal dunia nanti ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Sembuhkanlah penyakit mereka. Murahkan rezeki mereka. Agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, Ya Allah. Sampai ke salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia, Ya Allah. Kami ingin melihat wajahnya yang ceria, senyum pada kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami mengamalkan sunnah dan perjuangannya agar kami berjaya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang penonton di rumah dan di studio, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Andai bahasa saya tidak sesuai dengan penonton semua, ketahuilah tuan-tuan, saya bukan ustaz yang arif, hanya sekadar da'i yang paling daif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.